060100 Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Menteri, ada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh kaki tangan PBT. Pertama ialah mereka minta supaya pengurusan, pertimbangan kepada pengurusan profesional diberikan kenaikan pangkat ya KUP, iaitu khas untuk penyandang, untuk mereka yang pencapaiannya baik dan tidak ada masalah disiplin, termasuk kumpulan tertentu yang dikenal pasti. PBT kerjanya berbagai, ya kita tahu, dan begitu kompleks. Lagipun PBT mintalah perkara ini oleh kerana kerja yang mereka lakukan ini adalah kompleks, dan mereka minta supaya tangga gaji dipertimbangkan. Kita tahu bahawa closed system yang ada dalam PBT itu menyebabkan pegawai tidak boleh naik lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Jadi they are stuck there and they cannot go up. Lagi tak pemegang jawatan yang paling tinggi itu tidak pencen ataupun tidak meninggal, maka yang kedua tu susah nak naik lagi. Ya. Jadi lagi satu ialah mengenai permohonan peruntukan khas untuk PBT ditambah kerana cukai taksir yang tidak naik lebih 20 tahun. Walaupun maris ada, tetapi ini adalah untuk jalan. Sedangkan PBT terpaksa memberi servis kepada rumah kos rendah berstrata dan kampung-kampung yang maintenance-nya adalah tinggi, sedangkan cukai tak dapat dikutip sepenuhnya. Ya, kekerapan kutipan sampah dan pembersihan pula perlu ditambah. Tambahan pula kalau kawasan bandar ini jumlah taman-taman perumahan meningkat dan sebagainya. Seterusnya mengenai landscape, ya, landscape yang sekarang ini developer yang kena sediakan, tetapi cantik, tetapi maintenance-nya nak ikut standard yang pemaju serahkan itu memang mahal. Jadi bagaimanakah PBT boleh dibantu untuk mengekalkan tanggungjawab ini. Kemudian seterusnya kaki tangan Kerajaan Tempatan juga memohon supaya dipinda peruntukan di mana dimasukkan lembaga rayuan tata tertib, kerana sehingga kini kaki tangan terpaksa mengemukakan langkah terakhirnya ada di mahkamah, tidak ada lembaga rayuan tata tertib. Okay, seterusnya saya ingin menyentuh kepada dasar yang sikit. Menteri 020200, Menteri baru-baru ini menyatakan bahawa akan menyerahkan satu kertas kerja kepada Kabinet untuk mempertimbangkan semula dasar build dan sell. Ya, seingat saya di 5 tahun yang lepas saya dalam parlimen ini, kita banyak membincangkan tentang masalah rumah-rumah tergendala dan rumah sakit. Rumah-rumah yang sakit, projek-projek rumah sakit. Yang akhirnya menanggung bebannya adalah pembeli. Akhirnya saya rasa mantan menteri KPKT pada ketika itu telah bersetuju bahawa konsep BTS ini akan mula dilaksanakan pada 2015 ini. Tapi baru-baru ini bulan Ogos, kalau tak silap saya, menteri membuat satu pengumuman bahawa perkara ini akan dibawa, BTS proposal akan dibawa kepada Kabinet dalam masa sebulan atau 2. Jadi apakah perkembangannya? Masalahnya sekarang ini, kita balik kepada square one dengan izin. Kerana dulu kita telah bersetuju bahawa masalah sebenarnya adalah pada developer, bukan pada pembeli. Akhirnya yang menanggungnya pembeli. Bank lepas, developer dapat. Tetapi pembeli walaupun tak dapat rumah, masih terus kena membayar pinjaman mereka kepada bank. Itu sebabnya kita mencadangkan bahawa BTS ini dilaksanakan 10% deposit booking rumah dan 90% lagi apabila rumah itu siap. Jadi apakah alasan menteri setelah saya ingat menteri pun ada kat sini dulu masa menjadi ahli parlimen macam kita sebelum jadi menteri dulu. Pada dasarnya kita sudah bersetuju bahawa BTS is the way to go dengan izin. Ya, tetapi sekarang kita berpatah balik. This is flip flop. Ya, Ya, Kota Raja. Habis dah.
tak dan, tak sempat nak itu dengan menteri. Jadi saya harap menteri dapat menjelaskan dan definitely rakyat tidak akan bersetuju. Kerana selama ini sudah bertahun-tahun rakyat dan juga NGO-NGO berjuang supaya BTS ini yang dilaksanakan, tetapi menteri sebagai menteri baru telah reverse ataupun akan reverse. Wallahualam, saya nak dengar itu. Satu sikit lagi saja Datuk Pengerusi, ada pertandingan anugerah Taman Perumahan Bersih. Apakah alasan menteri apabila pertandingan ini hanya terbuka kepada negeri-negeri yang menerima pakai Akta 672? Ini adalah satu ketidakadilan kepada negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat. Ya, tak semestinya kita tidak bersetuju dengan Akta 672, maka rakyat tidak diberi hak mereka untuk sama mengambil bahagian dalam program di peringkat nasional. Kalau ini tidak dikatakan peminggiran rakyat di negeri-negeri pakatan, apakah lagi? Apakah ia sebenarnya? Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Limbang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya hanya sedikit saja, iaitu tentang